saja Abari? Tak tahu. Ada yang tak tahu juga? Tak tahu. Okey. Cuba tengok. Ni apa? Belum. Warna apa? Belum dah. Kamu suka warna hijau? Saya. Kenapa suka warna hijau? Okey. Tengok ni melon. Ni tampuk udara kan? Kalau salah tiup. Tak boleh sudah. Tiup ada apa? Ada udara. Ada udara. Nampak tak udara balik kat badan? Tapi dah ada ke? Ada. Kalau salah makan? Hilang. Okey. Yang kedua, saya nak tunjuk. Ni apa? Lampu. Warna apa? Hijau. Okey. Kalau kita duduk dekat dalam gua, bila ada lampu kita nampak tak? Tapi kalau kita ada lampu slow, dan kita slow. Nampak tak? Nampak. Jadi, kat sini. Ni kalau kita duduk boleh nampak. Sini kalau kita duduk, ada udara. Jadi, banner tu boleh membesar. Okey. Macam tu juga Allah. Allah ada ke tak ada? Ada. Ada kat mana? Tak tahu. Mana-mana. Di mana-mana. Di mana-mana. Kemudian Allah tu maha melihat ke? Ya. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Okey. Jadi Allah tu bersifat ada tak? Ada. Boleh melihat tak? Boleh. Jadi agak-agak tadi kita hari ni apa? Nama-nama Allah. Urang tepat. Sikit lagi. Sifat Allah. Betul. Sifat Allah. Okey. Allah ada dan Allah boleh lihat. Betul. Banyak kali kita dalam diri bintang. Sebenarnya diri kita. Kita akan belajar. Sifat. Allah. Okey, sifat Allah ada berapa? 20. Bagus. Okey, sifat yang wajib untuk semua ketahui ada 20. Jadi, objektifnya hari ini adalah hari ini semua dah makan ke? Ya. Makan apa? Makan telur. Telur je pagi-pagi. Omelette. Wadan nak diet. Okey, hari ni objektif kita ada 2 sahaja. Yang pertama, menyenaraikan. Okey, menyenaraikan apa? Sifat-sifat Allah. Okey, betul. Cuma hari ni kita fokuskan kepada 10 sifat-sifat Allah. Yang kedua adalah menyatakan. Nak menyatakan apa? Menyatakan maksud bagi setiap sifat-sifat Allah itu. Ada berapa kita nak belajar hari ni? 10. Okey, 10. Sekejap. Kalau masuk ke dalam masak. Ya. Doraemon. Nanti kita dah suruh tengok cerita Doraemon. Okey, kita letak. Dah. Okey, siapa pernah tengok? Tu kata nama. Doraemon. Siapa suka tengok Doraemon? Saya. Doraemon ada kawan kan nama apa? Ada. Nobita. Cuba buat suara Doraemon. Tak reti. Wadah. Okey, hari ni kita akan turunkan sifat-sifat Allah melalui misi Doraemon. Okey, dah ready semua? Okey, kalau dah ready sebut Yahoo! Yahoo! Dah terbang tu Sarah. Sebab Doraemon kali ni tak terbang. Okey, mula bermain. Cukup tu. Okey, langkah baca. Okey, tak seorang baca ni. Okey. Saya. Ha, Diri ke salah? berdiri. Ada. Alamak, Doraemon. Bukannya nak apa sifat Allah ni. Macam mana ni? Sama lah. Sama yang salah. Okey, mana suara? Okey, Wardah baca yang seterusnya. Doraemon pula. Risau kita. Mari masuk ke pintu sekali. Kita kumpul semua 20 sifat Nabi. 20 sifat dalam pengeluaran ini. Okey, ayo. Mari Ayo. kita akan mula. Okey, ni
adalah peta dia. Jadi untuk hari ini kita akan terangkai tempat yang pertama, Pulau Masa. Kemudian kita akan beralih kepada Pulau Puasa. Untuk kedua lagi pulau tu kita akan sambung minggu depan. Kalau tak datang minggu depan, ada. Okey. Okey. Yang pertama kita tengok dulu ada 5 sifat Allah. Okey, yang pertama wujud. Sebut Wujud. 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 Maksudnya ada. Ada. Wujud itu ada. Wujud itu ada. Okey, yang kedua adalah qidam. Qidam. Qidam bermaksud sedia ada. Qidam bermaksud sedia ada. Yang ketiga baqa. Baqa. Baqa adalah kekal. Baqa adalah kekal. Yang keempat, okey, yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadith. Mukhalafatuhu lil hawadith. Sekali lagi, mukhalafatuhu lil hawadith. Mukhalafatuhu lil hawadith. Iaitu berbeza dengan yang baharu. Berbeza dengan yang baharu. Yang kelima, qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih. Iaitu berdiri dengan sendirinya. Berdiri dengan sendirinya. Okey, kita tengok dulu. Wujud. Wujud bermaksud ada. Allah itu sentiasa Ada. Ada di mana-mana. Sama ada. Antara kita adalah makhluk Allah. Allah adalah pencipta kita. Jadi siapa yang ada dulu? Allah dulu ke kita dulu? Allah. Allah. Okey, yang kedua adalah tidak. Sedia ada. Jadi Allah ini sedia ada di muka bumi ini. Kalau kita akan sedia ada ke? Kalau kita dilahirkan, barulah kita ada di muka bumi ini. Kalau kita tak dilahirkan, tak ada lagi kat muka bumi ini. Yang ketiga adalah bapak kekal. Okey, Allah Ta'ala ni kekal. Awal sampai ke akhir kita ni Mati. sebab kita akan mati. Okey, yang keempat, berbeza dengan yang baharu. Berbeza. Allah dengan makhluk berbeza tak? Berbeza. Okey, kalau makhluk ada apa? Ada tangan, ada mata. Ada mata. Tapi Allah ada. Berbeza. Zatnya lebih sempurna. Okey, yang kelima itu adalah berdiri dengan sendirinya. Okey, kat sini kalau nak makan, siapa yang masak dengan kita? Mak. Okey, kita memerlukan orang lain untuk kita makan, untuk kita buat sesuatu. Tapi kalau Allah bergerak sendiri, berkuasa atas setiap sesuatu. Okey, kita dah selesai 5 dulu. Okey, kita tak boleh teruskan ke seterusnya sebab kita ada cabaran. Contoh nak seorang juga baca. Betul, boleh tidak baca? Tidak. Okey, bagus. Berhenti di situ. Kalau kamu benar-benar pandai, cuba teka-teki ini sebelum boleh lari. Okey, baca soalan dia. Sifat bapa pun bagi Allah. Okey, apa jawapannya? A ke B ke C? Dua. B. Betul ke? Kita akan tengok ni jawapannya betul ke tak? Yeah, betul. Jawapannya adalah B. Bapa adalah kekal. Okey, Allah itu kekal dan tidak akan musnah atau mati seperti makhluk. Okey, kita teruskan. Yes. Buatlah okey, seterusnya adalah wahdaniyah. Wahdaniyah adalah Esa. Okey, sebut dulu. Wahdaniyah. Wahdaniyah. Maksudnya Esa. Esa. Okey, Esa ni bermaksud satu. Okey, Allah Ta'ala ni ada satu saja, Esa saja. Sebab apa kita ada satu? Sebab kalau Allah ada berbilang-bilang, kita ada 2 Tuhan, kita ada 3 Tuhan, nanti kucak-kacir dah dunia ni. Sebab apa? Tuhan yang pertama nak turunkan hujan, Tuhan yang kedua nak guruh pula, Tuhan yang ketiga nak kemarau. Jadi akan kucak-kacir dah dunia ini. Cuba tengok dalam kelas, ada berapa ketua darjah? 1. Sebab apa ada seorang je ketua darjah? Dia boleh bagi arahan. Ya, dia boleh bagi arahan. Okey. Seterusnya adalah qudrah. Qudrah adalah berkuasa. Okey, kita ada kuasa ke? Tak ada. Tak ada. Siapa saja yang ada kuasa? Allah. Allah. Kalau kita berkuasa untuk
bukan bermaksud Allah itu berkehendak kepada kita. Kita yang berkehendak kepada Allah. Cuma kalau Allah berkehendak kepada sesuatu, maka terjadilah. Pernah dengar ayat kun fayakun? Pernah. Jadilah, maka jadi. Okey, seterusnya adalah ilmun. Ilmun bermaksud mengetahui. Cuba sebut ilmun. Mengetahui. Okey, kalau kita panggil alim, alim bermaksud orang yang Pengetahuan. ya, berilmu, berpengetahuan. Jadi dekat sini ilmun bermaksud Allah mengetahui semua apa yang berlaku, sama ada benda itu nyata ataupun tersembunyi. Contohnya, Allah tahu Farihah ni tengah tak puas hati dengan siapa. Sebab Allah Maha mengetahui. Okey, yang seterusnya adalah hayatun, iaitu hidup. Okey, berbeza dengan manusia. Manusia akan Mati. Okey, mati dalam bahasa Arab adalah mautun. Mati. Okey, kita akan ulang semula. Wujud. Ada. Qidam. Sedia ada. Baqa. Kekal. Mukhalafatuhu lil hawadith. Berbeza dengan yang baharu. Qiyamuhu binafsi. Berdiri dengan sendirinya. Okey. Wahdaniyah. Esa. Qudrah. Berkuasa. Iradah. Berkehendak. Ilmun. Mengetahui. Hayatun. Hidup. Okey, saudara semua bangun. Angkat dari 10. Okey, kita akan dibahas balik. Mula belah kanan Okey. Wujud ada. Qidam sedia ada. Baqa kekal. Mukhalafatuhu lil hawadith. Berbeza dengan yang baharu. Qiyamuhu binafsi. Berdiri dengan sendirinya. Wahdaniyah. Esa. Qudrah. Berkuasa. Iradah. Berkehendak. Ilmun. Mengetahui. Hayatun hidup. Okey, Sazana. Suara kuat-kuat, cuba ulang semula dari awal. Wujud ada. Qidam sedia ada. Baqa kekal. Mukhalafatuhu lil hawadith. Berbeza dengan yang baharu. Qiyamuhu binafsi. Berdiri dengan sendirinya. Wahdaniyah. Esa. Qudrah. Berkuasa. Iradah. Berkehendak. Ilmun. Mengetahui. Hayatun hidup. Okey. Sebelum tu, pegang dulu bahu kawan. Tak, gantinya. Masa cakap kat kawan. Pegang telinga kawan. Okey, masa cakap dekat kawan. Ingat tau. Okey. Ada lagu. Nak dengar tak lagu? Tak semangat lah. Semangat lah sikit. Kuat lagi.
memang ada, namun Allah tiada permulaannya. Maaf Allah kekal selama-lamanya. Allah tak sama dengan makhluknya. Dia menghubungi nafsi, Allah berdiri sendiri tanpa sesiapa darinya. Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Tuhan Allah Maha berkuasa atas semua. Allah menjadikan apa yang Dia mahu. Ilmu Allah mengetahui segala-galanya. Hayat Allah itu selama-lamanya. Okey. Pakai dah kita dah kenal. Ustazah ada satu aktiviti. Okey, Ustazah akan bahagikan kepada 2 kumpulan. Jadi kumpulan yang pertama Arifah dengan Mia. Kumpulan yang kedua Wardah Isyara dengan Sabita. Okey, aktivitinya adalah Okey, Ustazah ada 2 kertas warna. Okey. Dan Ustazah akan bagi ni untuk satu kumpulan. Ni yang ni kumpulan yang pertama. Ini kumpulan yang kedua. Okey, arahan dia adalah dekat kertas yang kecil-kecil tu dah ada sifat-sifat Allah. Okey. Kemudian kamu kena tulis maksud dia bawah tu. Kemudian kamu kena lekatkan di atas kertas kosong yang Ustazah bagi ni. Tetapi berdasarkan susunan nama sini. Okey, kan kita belajar wujud adalah yang pertama kan? Okey, tapi Ustazah letak dekat kotak yang kedua. Jadi Ustazah nak kamu susun rasa kamu pilih. Tak, pilih maksud dekat kertas kecil-kecil tu. Kemudian tampal dekat kertas tu untuk susunan nama sini. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, boleh mula sekarang. Boleh tulis dulu. Ustazah pegang.
dengan kumpulan seterusnya. Masih kejap tukar dengan bawah ni. Okey. Kita akan cek satu persatu susunan dia betul ke tak. Okey. Yang pertama, qiyamuhu binafsi. Maksud dia? Berdiri dengan sendiri. Okey, betul susunan dia dekat situ. Betul. Yang kedua, wujud. Ada. Ada. Yang ketiga, Iradat. Berkehendak. berkehendak. Dan seterusnya, Idam. Sedia ada. idam, sedia ada. Okey, seterusnya, Mukhalafatuhu lil hawadith. Berbeza dengan makhluknya. okey, yang bawah dia. Mudorara. Berkuasa. Okey, seterusnya, Hayatun. Hidup. okey, Wahdaniyah. Esa. okey, Bapak. okey. Ilmun. Mengetahui. Okey, kumpulan mana yang dapat markah penuh? Semua betul. Betul ke? Betul? Betul. Okey, siapa yang dapat penuh kita bagi hadiah. Kelip dekat Eko. Nak share. Okey. Wah, ada cekadis. Ada cekadis, cekadis. Yeay. Terima kasih Ustazah. Apollo. Sama-sama. Okey, sekarang dah faham 10 sifat Allah. Okey, bangun. Dia tak mesti lanjut ke? Minang pun tak ada kena diri weh. Ini besar ke? Ini sampai subuh ke weh? Tak tahu apa ni nak. Okey. Nazar kenapa dia jadi atas kursi? Okey, baru berdiri atas kursi. Yes! Hati-hati. Naik atas kursi saya tak. Okey. Saya nak tahu. Tapi lagu tadi lagi sebentar. Allah. Mana Ustazah nak assist juga. Pasal Ustazah nak tangan macam ni. Okey, tak bersedih. Hai, biasa-biasa. Allah itu memang ada. Allah ada permulaannya. Maka Allah kekal selamanya. Mukhalafatul lil hawadith. Allah tak sama dengan makhluknya. Ilmuhu binafsi. Allah berdiri sendiri tanpa sesiapa. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Berkuasa atas semua. Irada Allah berkehendak apa yang Dia mampu. Ilmu Allah mengetahui segala-galanya. Hanya Allah hidup selamanya. Okey, boleh duduk. Okey, sebelum berakhir, sebelum kita akhiri tugas kita, Ustazah nak seorang yang volunteer, yang berani. Bangun, bangun, ambil makan. Tulis 3 je sifat Allah yang Saya. Okey, bangun. Okey, ambil marker dekat atas meja. Kemudian tulis 3. Sengaja dengan maksud dia. Tak, tulis sifat Allah je, tak perlu tulis maksud. Okey. Sedia ada.
baca dulu. Jangan tak nak baca. Allah Wujud. ada, idam sedia ada, bapa kekal. Betul ke tak betul? Betul. Okey, tepukan yang gemuruh untuk Farha. Lepas tu, balik buku-buku surat yang 9 dalam buku latihan tu dia ada ujian, dia ada latihan untuk 10 sifat Allah. Okey, semua boleh buat dulu. Lepas tu, siapa yang nak sambung peta yang seterusnya kena datang pula minggu depan. Kalau tidak, dia tak boleh mengembara dengan Doraemon. Okey, sebelum Ustazah akhir kelas kena baca baca tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa